Salam semua. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zaid Ibrahim tampil mempertahankan tun Dr. Mahathir Mohamad daripada kritikan sambil menyelar segelintir ahli akademik dan pengulas politik yang didakwa memperlekehkan seruan penyatuan Melayu. Zaid berkata, terdapat beberapa profesor Melayu yang separuh masa yang dilihat tidak henti-henti mempersenda setiap kali Dr. Mahathir membangkitkan isu perpaduan Melayu. Menurutnya, bekas Perdana Menteri itu hanya menyuarakan kebimbangan terhadap keadaan orang Melayu yang dianggap semakin terdesak di negara sendiri, selain menyeru agar mereka kekal bersatu. Ini seorang tokoh yang sedar masanya tidak banyak dan beliau percaya orang Melayu berada dalam keadaan yang genting di negara sendiri, katanya. Tambah beliau, seruan tersebut juga dibuat dalam konteks wujudnya pemimpin yang memecah belahkan masyarakat Melayu demi kepentingan politik peribadi, khususnya dalam usaha merebut jawatan Perdana Menteri. Zaid turut mengkritik sikap pihak tertentu yang menurutnya gagal memahami mesej yang ingin disampaikan, sebaliknya memilih untuk memperolok-olokkan Dr. Mahathir. Hanya kerana mereka belajar sains politik, tidak bermakna mereka bijaksana dan berpengetahuan luas. Sedangkan orang tua ini telah melalui politik dunia sebenar, katanya. Beliau bagaimanapun mengakui bahawa pandangan Dr. Mahathir tidak semestinya dipersetujui semua pihak, namun menegaskan bahawa tokoh berkenaan tidak wajar diperlekehkan. Perkembangan itu mencerminkan perdebatan berterusan mengenai isu penyatuan Melayu dalam lanskap politik semasa negara. Baru-baru ini, Mahathir dalam satu kenyataan menyifatkan perpecahan dalam kalangan parti Melayu menjadi punca utama kegagalan untuk menempatkan calon Melayu sebagai pemimpin negara. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.